Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, Makcik Kampung Channel. Okay, hari ni saya nak masak untuk berbuka puasa dengan cikgu-cikgu dekat sini. Okay, macam-macam menu saya nak masak hari ni. Jangan lupa tau, tonton video ni sampai habis tau. Stay tune. Okay, saya blender cili kering dalam setengah kilo tu lah. Okey, ni ada bawang putih, bawang merah, serai, halia. Ni semua saya dah blender. Saya goreng ayam dululah. Ayam dah siap goreng dah ni. Okey, saya ini untuk masak merah dah. Saya siap tulis apa. Dan dah siap masak merahnya. Okey, sini untuk hidang lah untuk masak merah ni. Okey, ni saya goreng sotong meletup goreng. Ni dah siap goreng dah. Okey, saya tumis sayur semualah, bawang-bawang semua, brokoli semua dah tumis dah sini. Kemudian saya masuk sotong. Okey. Ni nak buat sotong goreng kunyit je. Simple je goreng kunyitnya. Okey. Dah kacau tu. Siap. Ubuhlah garam sikit, gula. Dan serbuk perasa. Okey. Kemudian kacau pun dah siap. Ini untuk masak lemak lah. Masak lemak labu. Saya dah ni dah blender semua barang. Bawang-bawang semua. Masukkan serai, daun kunyit. Lepas tu masuk dah labu. Dah mendidih dah semua. Kacau kan. Lepas didih semua, kita masuk santan. Tengok tu dah. Santan pun dah ni dah siap dah. Sebab apa saya buat short ni senang, sebab saya sibuk tadi. Ini sambal Jawa dah siap buat dah pun. Kejap lagi nak blender halus je. Blender halus kasar-kasar gitu-gitulah. Untuk sambal Jawa. Sedap ni. Nanti kita buat sambal Jawa kat rumah saya. Saya buat satu-satu, okey? Okey, ni saya nak blender. Hai, saya dah balik tadi dah daripada jamuan berbuka puasa tadi. Penat sangat. Ni pun dah tak larat dah ni Ni pun sama, saya dah mandi semua dah. Tak dapat nak buat video panjang-panjang kat sana sebab orang terlalu ramai kan. Video masak pun saya tak dapat nak buat panjang-panjang sebab saya sibuk sangat lah tadi. Masak kan, macam-macam masak tadi. Main short je buat video. Saya harap video tadi korang dapatlah terhibur dengan video tak seberapa tu. Dapat sokongan daripada kawan-kawan sana. Sudilah subscribe video Makcik Kampung ni. Okey. Okey, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mama, bukan Mama lah. Makcik Izzah lah. Makcik Kampung Channel. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye adik. Bye-bye. Dia dah ngantuk sangat dah. Okey, bye. Assalamualaikum.